Anda memerlukan magnesium jika anda ada masalah dengan mengawal stres dan juga anxiety. So, magnesium ni adalah sangat penting untuk mengawal body respon kita terhadap stres. Magnesium mencukupi akan membuatkan kita lebih mudah berasa tenang dan relax. Jadi kekurangan magnesium akan menyebabkan seseorang itu sukar untuk mengawal stres dan juga sukar untuk mengawal simptom-simptom anxiety seperti overthinking, kerisauan, ketakutan yang berlebihan, keresahan, panic attack dan sebagainya lah. Jika anda ada masalah insomnia ataupun sukar tidur ataupun tidur yang terganggu, contohnya macam kerap terbangun lepas tu bila dah bangun susah nak tidur balik, jadi mengambil magnesium sebelum tidur sangat membantu untuk memudahkan kita tidur satu, dan kemudiannya membantu kita untuk mendapatkan tidur yang kualiti. Tidur yang kualiti ni sangat penting untuk badan kita recharge dan repair dan juga membuatkan kita bangun tu rasa fresh dan bertenaga. Seterusnya, jika anda ada masalah dengan saraf, masalah kebas-kebas, masalah semut-semut ataupun mencucuk-cucuk terutamanya di hujung jari kaki, di hujung jari tangan, magnesium sangat penting untuk saraf kita berfungsi dengan normal. Kekurangan magnesium akan menyebabkan gangguan kepada imbalance kepada electrolyte, pada electrical signal yang akan menyumbang kepada simptom-simptom semut-semut dan kebas-kebas tadi. Jadi mengambil magnesium membantu untuk meredakan masalah yang berkait dengan saraf tadi. Jika anda ada masalah dengan rentak jantung yang tidak teratur, salah satu faktor yang menyebabkan jantung tidak teratur adalah kekurangan magnesium. Magnesium ini sangat penting dalam mengawal keseimbangan electrolyte dan juga proper muscle contraction, termasuklah contraction di otot jantung. Kekurangan magnesium akan menyebabkan gangguan kepada rentak jantung ini yang menimbulkan simptom berdebar-debar, palpitation ataupun jantung tiba-tiba merasa laju. Jika anda ada masalah tersebut, buat pemeriksaan untuk memastikan apakah punca kepada rentak jantung yang tidak teratur tadi.